dalam banyak perkara yang tersebar di media sosial, ya, apakah yang menjadi lebih menonjol di kalangan topik-topik mereka bualkan, baik di YouTube, baik di TikTok, baik di Facebook? Pekerja asing daripada warga negara Bangladesh. Ya. Bukan mereka tidak bagus, mereka bagus. Yang mana bekerja dengan betul itu bagus. Tapi ada segelintir daripada kumpulan ini tidak mempedulikan undang-undang yang ada di Malaysia. Mereka melawan undang-undang, menyalahi peraturan undang, memandu, mendiaga dan sebagainya. Apa-apa dulu, kita lihat dulu video di bawah ini. Ni Bangla punya kedai? Bukan, Melayu. Melayu punya kedai? Bos ada belakang. Mama. Bos macam mana? Bos ada belakang? Ha? India mama. India mama? Ha. India mama mana? Sini lah orang Langkawi lah. Ya, tapi macam mana you boleh jaga kedai? Saya tolong dia lah. Tak boleh tak? Tak boleh. You tak boleh sini. Dia kena ada orang Malaysia sini. Tunggu saya panggil. Okey, panggil. Lambakan penjajah warga asing menjual pelbagai jenis barangan termasuk makanan dan sirih secara haram di kaki lima mencacatkan suasana di sekitar ibu negara. Tinjauan harian metro di beberapa lokasi antaranya sekitar Lebuh Pudu, Jalan Petaling dan Kota Raya mendapati ramai pendatang asing serta segelintir warga tempatan yang menjajah secara... Macam mana warga asing boleh berniaga kat tempat kita sewenang-wenangnya dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakyat tempatan? Cuba kita tengok. Apa puan kuasa buat? Boleh ke mereka berniaga macam ni? Tengok pasal Itulah tadi secebis video yang ditunjukkan di laman sosial dengan tingkah laku warga ini. Warga Bangladesh. Saya tidak kata keseluruhan. Mana yang bekerja itu bagus, mengikuti undang-undang. Tapi segelintir daripada mereka ini tidak mempedulikan undang-undang. Inilah masalah yang timbul di dalam negara kita. Dan tidak berlaku di negara lain. Cuma hanya di Malaysia. Di mana silap dia? Ini dia. Pertanyaan demi pertanyaan daripada rakyat Malaysia kepada pihak berkuasa Malaysia. Hari ini kita bentas, kita kutip semua. Besok wujud lagi. Kutip lagi, roboh lagi, bangun lagi. Mereka menyalahi guna permit, berniaga, menggunakan lesen orang tempatan yang sanggup pula menjadi apa kata ni, menyewakan nama, bagi tujuan dengan kenderaan, menyewakan nama, sanggup kerana sedikit wang dengan hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang mereka perolehi. Ini masalah dia. Rakyat dah begitu jelak dengan kerenah ini. Tapi masih juga pihak berkuasa gagal. Di sini kita minta Menteri Sumber Manusia dan KKDN PDN buka mata. Baik Jabatan Imigresen Malaysia, SSM, buka mata. Setiap lesen-lesen dikeluarkan atas nama tempatan adalah perlu disiasat. Apabila mereka gunakan warga asing, digantung. Itu sepatutnya berlaku. Pihak yang mengeluarkan lesen hanya mengeluarkan, lepas tu mereka tidak semak pun. Tidak pergi siasat selepas 3 bulan. Dibiarkan sebegitu. Itu yang ada lesen. Yang tak berlesen, berlambak. Menyalahi undang-undang di negara ini. Hatta warga tempatan tidak berani. Berapa banyak KPDN telah serbu. Mereka suruh barang-barang subsidi. Adakah ini belum boleh membuka mata-mata menteri dengan keadaan apa yang berlaku? Hanya berlaku di Malaysia, tidak di negara lain. Itu sebab mereka beriaya sangat nak masuk ke Malaysia. Ya? Baru-baru ni 64 orang Bangladesh ditahan di KLIA. Kerana apa? Cuba memasuki Malaysia dengan tidak cukup syarat. Mereka cuba masuk. Kalau dulu adalah line-line yang telah gate-gate yang telah ditentukan, tapi dah banyak yang dah ditangkap. Jadi menjadi kesusahan kepada mereka. Berusaha masuk melalui Indonesia, melalui tongkang, melalui bot-bot laju, menyeluduk masuk. Kenapa beriaya sangat nak masuk Malaysia? Sebab itu tadi tu. Dengan boleh berniaga, boleh buka kawas, boleh buka jual barangan tepi jalan, boleh ambil kontrak tanpa pengawasan yang betul daripada pihak berkuasa. Inilah yang rakyat Malaysia betul-betul marah. Jadi fikir-fikirkanlah sendiri.